berubah jadi seorang yang sombong dan bongkak. Perubahan dia ni macam langit dengan bumi. Dulu digelar yang bercahaya, sekarang ditayang kekayaan dia dengan pakai jubah yang labuh sampai melirik-lirik atas tanah. Itu memang simbol sombong zaman tu. Kesetiaan dia pada Nabi Musa pun hilang, berganti dengan permusuhan. Dan yang paling parah, dia mula percaya yang semua harta dia tu datang dari kepandaian dan usaha dia sendiri. Bukan lagi anugerah dari Tuhan. Puncak kesombongan dia sampai bila turunnya perintah untuk bayar zakat. Apa Karun buat? Dia tolak mentah-mentah. Bukan setakat tu, dia siap hasut orang lain lagi supaya jangan bayar. Dengan bongkaknya, dia kata, harta ni semua aku dapat sebab ilmu yang aku ada. Ini dah kira penentangan secara terang-terangan terhadap perintah Tuhan. Dan inilah titik permulaan kejatuhan dia yang takkan dapat dielak lagi. Tindakan dia yang menentang tu tentulah takkan dibiarkan macam tu je. Sekarang, kita dah sampai ke babak kemuncak, babak terakhir